Berapa? Dan satu lagi 1 dinar. 1 dinar ni equivalent to 4.25 gram. Sebenarnya very basic je. Beritahu orang beli emas biar dapat gram emas tu, and bila beli make sure you dapat yang authentic gold dan trusted macam tu gold. Perkataan beri nama Alif kan. Walaupun dah Itulah. Yang ni limited. Yang the first one kita jual hampir 5,000 pieces. Yang ni untuk Alif dinar yang ni kita limit tu 500 pieces. 500. Yang ni 1,000 pieces saja. habis gitu lah. Habis tak boleh lagi. Tak boleh lagi dah. So yang registered customers yang mungkin dah tengok ni, you better be quick. Sebab apa, Alif pernah bila kita keluar hari pertama, ada orang datang dia nak beli semua. Dia first customer, dia masuk dia nak beli semua. Dia kata Alif cakap tak boleh, ada orang ramai beratur kat luar. But be quick. Alif hari ni, during this summit ni, Alif yakin dengan perjalanan GB Gold, walaupun baru umur 3 tahun, tapi Alif pun bila bekerjasama dengan jenama mana-mana saja, Alif memastikan Alif sendiri yakin, Alif pun menggunakan, dan baru Alif boleh beritahu kepada orang untuk do the same sama macam Alif. Jadi menjawab soalan tu, memang Alif sangat syukur, Alif bangga to have something so beautiful. Because Alif sebenarnya tak pernah ada lagi emas berbentuk Alif, dan dalam dia ada stamp. Ini bukan laser, ini dia memang stamp. Alif sendiri stamp dia. Pernah ada stamp kat mana so dalam YouTube platform Alif letak video to educate people proses macam mana emas ni daripada scrap lah jadi liquid gold lah, lagi dia dibekukan jadi filem lah, baru dia stamp, and then this is the final product.